Acara sulung Jom Heboh Fun Run 2025 bersama Harian Metro yang dianjurkan sempena Karnival Jom Heboh di Stadium Negeri Pulau Pinang di Batu Kawan hari ini mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya menarik lebih 2,000 peserta termasuk kanak-kanak berusia semuda 4 tahun. Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia, Datuk Muhammad Effendi Omar berkata, program itu bukan sahaja membuka peluang kepada orang ramai melakukan aktiviti riadah tetapi juga menghimpunkan komuniti setempat tanpa mengira peringkat umur dan latar belakang dalam suasana ceria dan penuh harmoni. Turut hadir memeriahkan acara pelepasan peserta ialah Pengerusi Media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Husian Al-Junid, Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizi Ismail dan Pengarah Projek Karnival Jom Heboh, Elin Lim. Sementara itu, Elin yang juga pengurus besar Pasukan Pengaktifan Media Prima Omnia berkata, penganjuran larian santai berkenaan melengkapkan jenama Jom Heboh sebagai platform hiburan keluarga yang membawa pengisian program bermanfaat yang dekat di hati masyarakat sepanjang tempoh penganjurannya selama lebih 2 dekad. Katanya lebih membanggakan program larian itu turut menarik 50 peserta dari Polis Diraja Malaysia PDRM, kontijen Pulau Pinang diketuai Azizi selain Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent J. Januari Sewu dan kumpulan peserta dari pelbagai agensi dan syarikat termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakong dan Uda Holdings Berhad.